Ambo ingat lagi tipak karo orang nak tidur. Nak tidur, nak wi molek. Nak tidur, nak wi molek tipak karo. Dalam hadis Nabi ya ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Allah, ambo tengok ni la ilaha illallah. Islam ni comel sungguh lah, comel sungguh. Ha, pak karo. Gapo nama pak karo tu? Yang pertama nak tidur tengok Islam. Kita tak tahu Islam banyak. Tengok wajib-wajib ya kita. Semaya, puasa tu ya. Kalau sunat-sunat, tak ada lah lain lah sebab sunat-sunat. Tu. Kadang-kadang makan nasi basuh tangan pun tak. Bismillah tak ada. Allah memang mustahil. Allah, makan dah wa la ilaha illallah. Oh, bismillah pun tak ada. Bini kata lah, wa bismillah. Tak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan semula. Tengok berada selajuk. La ilaha illallah wa makan dengan setan dia tak kelupa wa. Mengko Allah sayumu tak lagi dah. Sayu keladi ke Allah. Dia puji saya keladi bini dia. Tegaknya menyayu tiap minggu. Minggu tak apa lagi. Hingga sampai keladi habis langsung kerok. Binding pun tak ada muka lain. Esok keladi. Lusa keladi. Tulak keladi. Tulak keladi. Tulak keladi. Sudah tu laki-laki pergi mulut. Memang tengok. Pecah habis dah aku di badan lah keladi tu. Baru beradu keladi. Bercahaya putih pula. Binding pula dah pun. Tu laki puji. La ilaha illallah keladi semua. Kau pasal gila solat lada lagu tu juga. Solat lada. Esok solat lada. Lusa solat lada. Kata untuk lagi ayat atas sedap solat lada memang. Dia buat solat lada aku nambah lah. Ke nasi Allahu Akbar. Ada solat lada tak ada apa nasi solat lada. Allah tak ada apa saya tak ada. Tak apa dah. Solat lada. Dia kata lada katalat. Habis kedai lada. Tadi dia semua. Tu nak ayat tu. Tu basuh ayat tu. Tengok Islam dia mengatur. Nak tidur ni Nabi dia suruh dalam hadis Bukhari, hadis Muslim ayat tu suruh kita ambil esmaya dulu. Suruh ambil esmaya dulu macam-macam weh. Cuba tengok Islam. Supaya apa ni? Pak amalan ning nak wi malaikat tunggu kita tidur. Supaya dijaga oleh para malaikat. Supaya dijaga malaikat ketika kita tidur. Tu. Pak amalan. Cuba tengok Islam. Amo duk perhati tengok dia baca dari hadis-hadis tengok jumpa la ilaha illallah Islam molek sungguh. Tu. Mula nak tidur tu makcik ambil esmaya dulu. Tengok tarotak ke mana. Dan itu lelaki panggil. Ya, mari tidur. Kita kena katuk tarotak tu. Kita royaklah tahun awasan ke tahun berapa tahu itulah. Katuk dah pergi masuk jamai dah. Jangan masuk tidur lalu. Dia dah masuk jamai buat kebersihan, basuh katik bulu wasayak tu. Takut ada hanjebak hantu lah. Tidak. Tu dalam Islam. Bila tu lelaki panggil kita nak tidur ke apa. Kena tengok cara. Islam nak ya tu you molek tak molek agama Islam ni. Tak ada kena bersorak peracung jai dah. Ada dalam hadis dah. Nabi royak habis ke sempurna Islam. Kan ya? Suruh ambil esmaya apa cik. Dia ambil esmaya bilik juga baru mau tidur dah. Bini pun ambil esmaya. Tidurlah. Tidur pula bini jangan duk paling belakang kau tu laki tak leh. Hadap apa paling tengok. Hadap apa tu laki dia. Jangan duk sok lagi sok lagi. Sok. Allah, tu laki duk tepi dinding. Kali dengan mata golek. Pas bini besar tu laki halus. Sama besar tak golek tu laki. Tu laki tu lah memang geno Allah. Aku panah. Aku makan dia. Sok. La ilaha illallah. Bini tak erti Islam. Apa tidur pak akik tangi. Bini tu laki halo. Dua ketiak tu laki. Ya panas. Pasal kita panggil tu bong. Kelambu tu gini bong. Kelambu India. Ya tu. Allah. Tu laki tu kena memang buat turun sayak tu. Kena nak terbang kena memang ala ni. Aku nyawa tak lepas ni. Tu lagi kata, tak erti lakon. Islam yang ajar berlaku makcik semua. Allah, amba bahasa bangga boleh jadi orang Islam tak ada dah. Ni amba bahasa bangga Islam no ya tu. Dia ajar kita no ya tu. Pak kita tak tahu time benda ni kata tak dengar tak tahu. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ni no ya kata. Masalah apa? Masalah suruh ambil air semaya belum tidur. Nak tidur ambil semaya dulu.
Pada motor tepuh apa kita ambil semai start tepuh je dia lah sengai tok dah batang golek tengah dulu. Allah bergaduh. Wis sekali jenera lu halah bang tu kok. Dia dak. Tu ayat tu. We ada ismaya. Ni apa panggil tidur orang Islam supaya malaikat jaga. Bukan satu raya dia jaga. Ni anak kerak dia jaga. Cakap. Tidak. Ni Islam ayat. Yang kedua gapo nama? Ni nak ayat ni dulu ni. Tu. Yang keduanya suruh baca doa dulu. Nak tidur tu. Saat ni baik semaya dah. Buat nak rebah je baca doa dulu. Doa gapo? Ikut doa apa-apa. Doa gapo tak apa. Hak doa khusus kepada tidur pun tu. Tak ada gapo dah tu. Hak tu doa khusus. Gapo dah doa khusus gapo nama tidur? Tak tahu juga apa ni. Tanya boleh jawab dah. Bismikallahumma ahya wa amut. Tanya tu ya. Lepas tu baca doa lagi. Ya Allah itu aku baca doa bahasa Melayu tu sama bahasa Arab kita orang Melayu payah. Dia bahasa Arab ke 4 bulan dia mengapa tu tak ada boleh baca lagi. Tuan nak mati dah dia mengapa doa baru. Bahasa Melayu sini. Ya Allah itu aku jadilah tidurku ni ibadat padamu ya Allah. Janganlah mu mati lagi dalam tidur ya Allah. Aku nak hidup lagi di dunia ni benar dalam ya Allah. Minta Tuhan ayat tu. Lepas tu wiledah lah ya Allah 15 minit orang nak bayar subuh ya Allah. Wiledah lah ya Allah. Menggeraklah aku, sedarlah aku ya Allah. Aku nak bangun semaya, aku nak bangun subuh ya Allah. Doa kita. Tu yang kedua. Hak ni hadis Muslim. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari sore. Hak ni Bukhari dengan Muslim. Oh ya. Tu ayat tu. Yang ketiga apa nama? Bacalah surah pandok-pandok. Surah pandok-pandok. Nabi suruh baca surah pandok-pandok. Kita nak tidur tu baca surah pandok. Gapo? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tu doa pandok-pandok. Bacalah qul ya ko inna a'taina ko ikutlah bacalah. Nabi suruh baca doa pandok-pandok. Apa ni ayat pandok-pandok, surah pandok-pandok. Nak tidur. Kalau Aisyah Nabi suruh baca suruh khatam Quran dulu. Aisyah mu nak tidur khatam Quran dulu Aisyah. Aisyah tak ya Rasulullah tak tidur lah ni. 30 juz ya Rasulullah. Nabi suka bukan gitu Aisyah. Mu baca surah baca keluar Allah 3 kali. Mu baca sekali supaya mu baca Quran 10 juz dah. Mu baca 2 kali supaya 20 juz. Mu baca 3 kali supaya dengan mu khatam Quran dah. Aisyah mu bacalah keluar Allah tidur. Ni Nabi ajar Siti Aisyah. Tu. Kita ni Nabi suruh baca doa, suruh baca surah pandok-pandok. Tak ni 3 kul tak apa dah 3 kul tu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tak apa dah. Tu nak ayat tu. Ni hadis Muslim saja. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ni nak ayat tu Islam ni comel tak comel. Ni nak ayat baca-baca nak ayat tu kita ni. Tu. Yang ketiga, yang keempat apa nama? Yang keempat apa nama? Ni ialah hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-dua tu ayat tu. Yang keempat ni apa nama? Buat kebersihan tempat tidur. Ni yang keempat ingat molek makcik. Satu kita ambil semaya nak tidur. Yang kedua nak ayat kata kita ni baca doa. Baca doa. Yang ketiganya ialah baca Quran ya surah hak pandok-pandok. Yang keempat buat kebersihan tempat tidur. Baru malaikat jaga. Ni kita lah ni hak baru nikah ya tempat tidur comel. Allah jadah lembek juga Allah. Dok pulap. Bata golek 2 uti dok pulap. Bata tidur 2 uti dok pulap secukup dah. Allahu Akbar. Pengantin baru nak tidur. Kita hak tua. Lek tu hobi besar. Nampak naik dah, tumbuh dah hobi besar. Takut dalam juga. Pahak belah kali ke apa? Tu lagi kata gena mek Muhammad gena ui kota kening ni ke mana tak hamo gena lek bawah tu bab ibu haye dia ngerep pak ibu bawah mah bilik tidur ke darah pas nak ui malaikat itu kita nak ayat tu bilik tidur nak ayat tu tak ada kita dah tua tak leh Islam dia ajawi molek tempat tidur molek tu dah bata golek kena molek beli hak baru tu hak ni bata golek lah tak ada isi tu beli pak teng toko wak bola cucu. Bata golek tu mulut tidur. Nah, batah itu dapat licin je. Sina tak pernah basuh sapu dia. La ilaha illallah akbar. Ketok le carok mampu nak seluar dia basuh. Batah tu uai mula.
Tak boleh. Ha ni noyak tu. Kita kena sang dalam Lazada. Tu, boleh pacuk. Jangan secu, nak celalak. Pacuk. Hak ni dok kulap. Ha bata dua ti dok kulap. Ha tu, sapu bata golek dok kulap. Jadah lembek dok kulap. Oh saling tengok. Allah, tengok lu. Ha, cuci dalam tu. Bilik kita tu. Bilik kita nak tidur, tua pun tak apa. Kita dah tua kat meladak lah. Lek tu suruh dalam piyo tahu tak tubik lagi. Allah. Ha. Kau jangan main mana nak duduk toko situ. Dalam kita tidur lah. Lek tu pempoh cucu dua-dua. Tak ada waktu baik lagi. Tidur lagu tu. Tengok mengigar tak ada putih gaduh. Mengigar tu kau letih. Ha. Tak mengigar kena kau cemah. Setan cemah. Setan iblis dia suka pak cemah. Ha ni nak ayat tu. Suka pak cemah. Kita kena cuci baru malaikat masuk. Nak tidur tu boleh tak? Tu spray. Baru tengok. Padahal tua dah gigi dah 3 urat. Kau jatuh pun. Itu mek mu. Mana bataknya? Ni batak Allah. Allah. Geno ni mek mu lah. Comel buat tidur dah. Leh aku basuh power nikah yang kita dua ni. Hati nak telah tak dengar apa suruh oyak. Tidak. Dengan kita tahu lah lepas dah ni. Ni nak ayat tu nawi malaikat jaga. Ni nak ayat tu adalah hadis Nabi royak dah. Allahu akbar. Nak ayat tu Islam ni agama comel. Siapa tidur dia royak juga. Siapa tidur dia royak juga. Ni tempat tidur, kebersihan tempat tidur. Kena molek. 3 hari 4 hari cabut ni, buh lain pula siuk pula. Dah lah duk pusing hak tu pacu. Hak ni pula dah hijau muda. Alah, comelnya. Alah, sebab es krim aku tengok. Hijau muda nak ayat tu. Cup dah. Tengok bata golek buat lu. Tidur sedap je kan. Tua dah kan ni. Tua dah nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Tidur nak ayat. Berapa hari pula, akik lain pula. Lah, hak ni lah si cumpu. Bunga sakura Jepun. La ilaha illallah, comelnya tidur. Tak ada tidur tu pasal nak mengigat dah. Comel buat tidur. Ningga Allah, sapu batayak bika. Semua pentil siang dah. Ni jawab angtong. Sini semut perakan. Turun macam ni golok. Golok nampak putar je aliwasi. Dua tengok sepadan dengan Malaysia. Kata panyan tu. Ratau panyan tu belah lek tu. Lek getak tu. Oh padan pun mutar pun. Kena tempat lilih air basi. La ilaha illallah. Malaikat nak duduk lagu mana aku tu. Ni nak ayat kata gitu. Tidak. Kena saling semua. Ingat molek. Ni nak ayat tu. Islam yang ajar sampai tangga tu moci. Ni nak ayat tu nak wicomel agama Islam. Ni kebahagiaan dunia ni. Ni kebahagiaan dunia kita nak bertibat dengan agama. Kembali kepada agama. Agama mengaturkan kita supaya kita gembira. Supaya kita mikhwamsuk. Belum nak mati. Tu juga. Tu nak ayat kata Islam ni ajar lagu tu. Tu nak ayat tu.